Disebabkan cuaca tidak mengizinkan, masa perlawanan antara Johor Darul Ta'zim dan PDRM FC telah berubah. Perlawanan ini adalah perlawanan kesinambungan untuk Liga Super 2025-2026, minggu ke-20. Perlawanan antara Johor Darul Ta'zim dan PDRM FC yang dijadualkan berlangsung dalam saingan Liga Super Malaysia musim 2025-2026 minggu ke-20 pada asalnya dinantikan dengan penuh keterujaan oleh para penyokong kedua-dua pasukan. Perlawanan ini dianggap penting kerana melibatkan pasukan gergasi liga dan juga sebuah pasukan yang sentiasa berusaha mencipta kejutan dalam setiap pertemuan mereka. Namun begitu, keadaan cuaca yang tidak menentu telah menjadi faktor utama yang mengganggu kelancaran jadual perlawanan tersebut. Hujan lebat yang berpanjangan serta keadaan padang yang tidak selamat untuk digunakan menyebabkan pihak penganjur terpaksa mempertimbangkan semula keputusan untuk meneruskan perlawanan seperti yang dirancang. Dalam dunia bola sepak moden, faktor cuaca sering kali menjadi cabaran yang sukar dielakkan, terutamanya di rantau Asia Tenggara yang terkenal dengan iklim tropika dan taburan hujan yang tinggi. Situasi ini bukan sahaja memberi kesan kepada kualiti permainan, malah turut melibatkan aspek keselamatan pemain, pegawai perlawanan, serta para penonton yang hadir ke stadium. Johor Darul Ta'zim yang dikenali sebagai pasukan dominan dalam Liga Super Malaysia sudah tentu mempunyai sasaran untuk mengekalkan prestasi cemerlang mereka dalam musim ini. Setiap mata yang dipungut amat penting dalam memastikan mereka terus berada di kedudukan teratas liga dan mengukuhkan lagi reputasi sebagai kuasa besar bola sepak negara. Di pihak lawan pula, PDRM FC melihat perlawanan ini sebagai peluang keemasan untuk menguji kemampuan mereka menentang pasukan elit. Walaupun sering dianggap sebagai pasukan underdog, semangat juang tinggi dan disiplin taktikal menjadikan mereka lawan yang tidak boleh dipandang ringan dalam mana-mana perlawanan. Keputusan untuk menangguhkan atau mengubah waktu perlawanan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dibuat oleh pihak penganjur. Ia melibatkan pelbagai pertimbangan termasuk jadual padat liga, komitmen pasukan, serta penyelarasan dengan siaran televisyen dan kehadiran penyokong di stadium. Selain itu, keadaan padang yang terjejas akibat hujan lebat boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada pemain. Permukaan yang licin dan bertakung air boleh menyebabkan pemain hilang kawalan, seterusnya membawa kepada insiden yang tidak diingini seperti tergelincir atau kecederaan serius. Para penyokong yang telah merancang untuk menyaksikan perlawanan ini juga pastinya terkesan dengan perubahan jadual yang berlaku. Ada yang telah membuat perjalanan jauh dan mengatur masa khusus untuk memberi sokongan kepada pasukan kesayangan mereka, namun terpaksa akur dengan situasi yang tidak dapat dielakkan ini. Walaupun begitu, kebanyakan penyokong memahami bahawa keselamatan semua pihak adalah keutamaan utama dalam apa jua keadaan. Sokongan moral tetap diberikan kepada pasukan masing-masing walaupun perlawanan tidak dapat berlangsung seperti yang dijadualkan. Pihak pengurusan liga dijangka akan mengumumkan tarikh dan masa baharu bagi perlawanan ini dalam masa terdekat. Pengumuman rasmi tersebut amat dinantikan bagi memastikan semua pihak dapat membuat persediaan yang sewajarnya. Perubahan jadual seperti ini juga memberi sedikit kelebihan kepada pasukan dari segi persediaan tambahan.
Jurulatih boleh menggunakan masa tambahan untuk memperbaiki kelemahan, merancang strategi baharu, serta memastikan pemain berada dalam keadaan fizikal yang optimum sebelum turun ke padang. Bagi Johor Darul Ta'zim, penangguhan ini mungkin memberi ruang untuk mereka mengekalkan momentum kemenangan serta memperhalusi lagi taktikal permainan mereka. Sebagai pasukan yang sering menjadi tumpuan, mereka perlu sentiasa berada pada tahap terbaik dalam setiap perlawanan. Manakala bagi PDRM-FC, masa tambahan ini boleh dimanfaatkan untuk meningkatkan keyakinan pasukan serta memperkukuhkan kerjasama antara pemain. Persiapan rapi mampu memberi mereka peluang untuk mencipta kejutan apabila perlawanan akhirnya berlangsung nanti. Secara keseluruhannya, perubahan waktu perlawanan akibat cuaca adalah sebahagian daripada cabaran dalam dunia sukan yang tidak dapat dielakkan. Apa yang penting adalah bagaimana semua pihak bertindak balas terhadap situasi tersebut dengan penuh profesionalisme dan tanggungjawab. Akhirnya, para peminat bola sepak hanya mampu menantikan pengumuman rasmi seterusnya dan berharap agar perlawanan antara Johor Darul Ta'zim dan PDRM-FC dapat berlangsung dalam keadaan yang lebih baik, sekaligus menyajikan aksi yang menarik dan berkualiti tinggi kepada semua yang menontonnya. Perlawanan antara Johor Darul Ta'zim FC dan PDRM FC dijangka berlangsung dengan kelebihan besar memihak kepada pasukan tuan rumah. JDT tampil sebagai pasukan paling dominan dalam Liga Super Malaysia, dengan rekod kemenangan yang konsisten serta jentera serangan yang sangat tajam. Dalam beberapa perlawanan terakhir, mereka menunjukkan prestasi yang sukar ditandingi oleh mana-mana pasukan lain dalam liga. Sebaliknya, PDRM-FC masih bergelut untuk mendapatkan konsistensi dalam prestasi mereka. Dari segi serangan, pasukan ini dilihat kurang berkesan dan sering menghadapi kesukaran untuk menjaringkan gol, terutamanya apabila berdepan pasukan yang lebih kuat. Di bahagian pertahanan pula, mereka juga kerap terdedah kepada tekanan tinggi, yang boleh dimanfaatkan sepenuhnya oleh pasukan seperti JDT. Rekod pertemuan lalu antara kedua-dua pasukan jelas memihak kepada JDT. Mereka bukan sahaja sering mencatat kemenangan, malah beberapa daripadanya berakhir dengan jaringan besar. Ini menunjukkan jurang kualiti yang ketara antara kedua-dua pasukan, baik dari segi taktikal, kekuatan pemain, maupun pengalaman di peringkat tertinggi. Berdasarkan analisis semasa, JDT dijangka akan menguasai perlawanan dari awal hingga akhir. Dengan kelebihan bermain di laman sendiri serta prestasi semasa yang cemerlang, keputusan seperti 3-0 atau 4-0 dilihat paling munasabah. Secara keseluruhannya, JDT berpeluang besar untuk meraih kemenangan selesa sambil mengekalkan rekod cemerlang mereka dalam liga.